Move on ni bukan macam kita tekan butang delete. Hari ni kecewa, esok terus okey. Bukan macam tu. Ada hari kita kuat, ada hari kita menangis, ada hari kita rasa terseksa sangat jiwa kita. Dan itu normal sebab kita ni manusia yang memang Allah bekalkan hati dan juga perasaan. Allah bekalkan emosi. Yang penting setiap hari tu kita isi dengan perkara-perkara yang elok, yang bermanfaat, yang buat kita tersenyum, buat kita rasa gembira dan juga tak ingat sangat dengan si dia dah buat kita sakit tu. Buat apa nak ingat orang yang dah sakitkan hati kita, betul tak? Jaga hati, jaga solat dan juga kena jaga circle kita yang baik-baik tu. Lama-lama sakit dari putus cinta ni akan berlalu pergi seiring dengan rasa redanya kita dengan apa yang telah berlaku. Jom cari pasangan hidup anda dekat tiljannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia yang dah temukan ribuan calon. Kalau anda nak cari jodoh, nak kahwin tahun ni, jom sertai tiljannah.my sekarang juga. Lagipun kita dah ada package RM47 sebulan. Berbaloi-baloi sangat tu untuk cari pasangan seumur hidup kita. Jom sekarang tiljannah.my.